Lek. Wah, buka dekat sikit tak apa. Jangan paksa sangat. Mai sayang mai. Mai sayang mai. Ui, besar. Okay geng, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh geng. Baru sampai di Bampecah, jam menunjukkan pukul 6.35 geng. Okay geng, macam biasa geng, kita main pelampung dulu geng. Okay, semoga ada serat ni geng. Dah ada member seorang ni naik kereta, dia main awal tadi. So kita nak cetak dulu geng. Okay, harap ada rezeki saya pagi ni geng. Hari ni hari Minggu, lagi ramai juga lah kawan-kawan mai. Okay geng, so kita start pelampung dulu. Pelampung, okay, tengok ayak dalam nak suruh dah. Pelampung dalam lebih kurang dalam sedepa setengah geng. Sedepa setengah. Kemudian baru letak light stick geng. Oh, ni teknik gintik gintik tu supaya nak bagi lampu tu dia lagi cerah geng. Sebab dia tak, kita kepak, dia tak patah, dia tak pecah lagi dia punya cahaya tu. Okay geng, dah siap dah. So kita set up dulu panjang pelampung. Kemudian jom terus kita mengai geng. Semoga ada rezeki pada ni geng. Okay geng. Okay geng, tanpa membuang masa, jom kita turun ke bawah geng. Hati-hati semasa nak pijak batu ni geng. Batu ni walaupun tak hujan, kadang-kadang pagi dia basah geng, kayak embun. So hati-hati ya. Hati-hati pijak, kadang ada lumuk licin dalam bak tu basah, mungkin boleh terjatuh. Okey geng, kita letak udang pertama geng. Udang pertama, udang beli 15 ekor geng. Udang beli 15 ekor. Macam biasa kita cakap kat belakang, kat ekor. Okey geng, tutup lampu dulu geng. Okey geng, lontaran pertama. Ada serat geng. Stay tune ya, stay tune. A few moments later. Okey geng, lebih kurang dalam 20 minit dah berlalu. Masih tidak ada lagi sebarang sambaran udang saya geng. Okey, udang dah 2-3 ekor dah. Habis dibelasah oleh sang buntai. Oh, tak apa, kita cuba lagi geng. Ni pun sama, buntai pun dah makan lah. Nampak kaki dah habis. Kita tukar lagi, kita buang, kita tukar lagi. Kita tukar yang fresh, yang hidup je geng. Hei, buntai dah menyerang geng. Dah cerah buntai menyerang. Okey geng, tukar udang lain. Hei, mana sekap ni, Makan. Ui, mana ni? Takkan dia tak lalu pokok ni. Tu pelampung tenggelam geng. Pelampung tenggelam. Standby nak balas. Pelampung tenggelam. Ya. Alamak, sangkut kat dah geng. Aduh, ni kerja buntai ataupun kapur tarik dalam batu. Aduh.
Pula geng. Tak apa. Lepas lu sangkut ni. Dia merah buntai. Wey, buntai rupanya deng. So kita tukar umpan lain. Berapa ekor dah kena balas ni geng. Aduh, tak silap balik je tu ya. Umpan habis. Okay geng, stay tune. Kita tengok ada tak ada hasil. A few inches later. Ikan, mana ikan? Lenguh kaki dia berdiri geng. Lenguh kaki berdiri dah hampir 1 jam geng. Masih tak ada sebarang hasil geng. Oh ni. Dah takut. Sangkut lagi. Ui, kuat sangkut, solid sangkut kali ni geng. Nasib baik lepas. Pasal buntai dengan rapu ni kau tarik masuk dalam batu. Oh. Tak apa. Tak putus asa. Buang umpan lagi. Habis umpan kita balik. Macam tu lah. Habis umpan kita balik. Udang tak berapa banyak lah. Tinggal 5-6 ekor lagi ni. Habis kita balik lah. Okey geng, udang seterusnya geng. Oh, jap. Kita ejai batu ke bawah sikit. Bagi dekat sikit dengan udang. Lebih kurang sejengkai. Supaya udang tu dia tak naik atas geng. Alright geng, settle. Yeah. Seconds later. Lek. Buka dek sikit tak apa. Jangan paksa sangat. Buka dek sikit. Tak apa, buka dek sikit tak apa. Tapi jangan paksa. Oh, jangan bagi sangat. Tutup sikit. Allah, ayat surut. Ya, dia stop hampam. Dia stop belah hampam. Mai. Dengan pihana ada batu. Tutup sikit drag. Tutup sikit lah. Drag. Awak main. Biar dia pi biar. Main sampai letih.
Mai sayang mai. Mai sayang mai. Ui besar. Oh, dekat sikit lah. Oh, dekat sikit lah, depan mulut lah. Alhamdulillah. Ekor kuning guys. Dia masih kenal no, walaupun cuti seminggu. Oh, cuti 10 hari dia bagi. Saya tekak dua lah. Tekak dua ikan. Tak apa, ada konten. Ada konten. Alhamdulillah geng, rezeki jiran sebelah geng. Dia baru sampai tu, mengai tak sampai dalam 10 minit aku rasa lagu tu. Tak apalah tu nak kata rezeki geng. Dia main-main tak sampai 10 minit dah balas geng. Tak apa rezeki dia geng. Wah, kita teruskan lagi pencarian. Harap dah selesai geng. Okay geng, stay tune. Kita tengok apa akan jadi hari ni. Cocok elok geng, cocok elok. Ayak pun elok geng, ayak lena cantik. Mana ikan ni mana? Makan nak balik ni, panas ni. Dah menghampiri 2 jam lah geng. Udang elok je geng. Buntai pun dah slow geng, buntai pun dah slow. Tak apa, kita tunggu lagi geng. Tunggu saat lagi, lebih kurang dalam setengah jam. Kalau tak ada juga, kita terpaksa beransur geng. Betul makan situ. Relax, relax. Okey geng, ada lagi buntai geng. Oh, dia tukar udang lain. Tinggal 3 ekor lagi rasa ni. Cuaca pun dah panas geng, cuaca pun dah panas. Tak tahan geng panas. Kat Bang Pecoh ni kalau cuaca panas memang panas geng. Kilo ada tu. Ada 3 kilo ada. Lebih tak tahu. Dia makan dalam tu kalau lompat aja. Lepas tau. Ha, lepas. Dia lompat. Bagi longgar dia tak lompat, dia lari je. Lagi ya. Ha. Hanya bagi hang dengan press dah, hang press dia akan lompat. Apa dia lari hang karau. Ha, tak mau dia lari biar pi dia lari. Dia lari dia tak lompat. Bila hang press dia akan lompat. Ingat sipu yang ajar aku ni. Ha. Kecuali hang main sangkar tu boleh lah. Ni. Lah tempat open tak kisah, hang bagi nak belah pergi mana pun. Ha. Dia belah, dia stop. Ha, hang faham sikit. Kalau sangkar masuk jaya orang. Orang buat break tadi. Sipu aku ini. Dulu main mengai cik kompau kan. Oi, gila aku. Dia tengok orang lah. Jadi kita main botol. Pambut banyak ni. Ngau Lampung. Orang kata bagi panjang oh, 2 depa. Janganlah duduk sini aku. Ini kita bukan sipu lah master ni. Tak ada habis. A few moments later. Okey geng, tunggu, dia tak mau gas.
ambil umpan saya. Tu balon udang 2 ekor. Tinggal kat member lah. Jom kita kemas-kemas, kita gerak balik geng. Tak apa geng, nanti ada masa lain. Okay, kita main repeat. Okay, kita kemas-kemas, kita balik geng. Okay geng, itulah sekok rezeki kawan saya. Okay, dah 10 minit lah. Tu dah kata rezeki. Kadang tunggu sampai 3-4 jam pun kadang tak ada orang geng. So tak apa, kita kemas-kemas, kita balik geng. Nanti ada masa kita repeat lagi. Okay, terima kasih geng kepada yang menyaksikan aksi hari ni geng. Aksi saya kumpau geng. Okay, tapi ada jugalah aksi member dapat. Tak apa geng, terima kasih kepada menonton. So saya nak kemas-kemas, saya nak balik. Nanti ada masa kita repeat lagi. Terima kasih kepada yang menonton. Okay, jom kita kemas-kemas, kita ciao. Okay geng, jom kita gerak balik. Okay, terima kasih semua. Terima kasih yang support saya. Jangan lupa yang baru singgah di channel saya, jangan lupa like, share, subscribe ke channel. Dan jangan lupa komen di ruangan komen geng. Okay, yang mana support saya, terima kasih banyak-banyak geng. Yang baru singgah jangan lupa subscribe ke channel geng. Sehingga kita berjumpa di next video geng. Apa semua sampel terbaik ramai dah player yang datang tunggu. Okay geng, jom kita gerak balik. Nanti ada masa kita repeat lain. Okay, bye bye. Assalamualaikum.